Malah mengat. Tahu kat ni. Buat jimat tu. Wah, ada kamera ah? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syami Suhairi bin Syahrin. Nombor metrik 088280. Nama saya Daniel Nafis bin Muhammad Syahrin. Nombor metrik 087639. Nama saya Haziq Hidayatullah bin Ruslan. Nombor metrik 087682. Okey. Okey. Jom. Weh, semua ada kamera dah. Hai, nama saya Nik Muhammad Ifarazi bin Nik Abdul Rashid. Nombor metrik 087726. Nama saya Abdul Hadi bin Yusof. Nombor metrik 087454. Dan saya Muhammad Haziq Ilman bin Kamal. Nombor metrik 087434. Weh, ada kamera. Hai, saya Muhammad Zul Afif Ashraf bin Muhammad Zumukri 088339. Dan saya Muhammad Amin bin Muhammad Azizin 087963. Ya, kamera tu. Hai, nama saya Muhammad Nafi Naufal bin Mansur. Nombor metrik 088116. Nama saya Muhammad Hafizullah bin Adnan. Nombor metrik 088109. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya wakil daripada kumpulan 3, kumpulan assignment Perhatian Etika dan Peradaban, akan membuat satu video tentang sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap golongan OKU. Topik utama assignment kami pada hari ini ialah sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap golongan OKU atau orang kurang upaya, satu isu sosial yang masih berlaku dalam masyarakat walaupun negara menuju ke arah pembangunan yang pesat. Golongan OKU bukan sahaja berdepan kekangan fizikal dan mental, malah sering dinafikan hak terhadap kemudahan awam, pendidikan serta peluang pekerja yang adil. Persoalannya, jauh manakah keprihatinan masyarakat terhadap golongan ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah berada di Tasik Uniza. Jom kita cari mangsa pertama. Assalamualaikum bang. Salam. Kita nak interview abang sikit. Soalan dia tentang pada pendapat anda, adakah masyarakat kita hari ini prihatin terhadap golongan OKU? Kita pendapat saya lah kan. Untuk tahap keperhatian rakyat kita ni kat golongan OKU boleh kata 50-50. Sebab antara dua orang ni ada tak faham komersial. Kita contohlah, kita tengok dekat kawasan bandar, dekat kawasan berjalan kaki, selalu kan kita nampak yang ada bulat-bulat tu kan. Itu petunjuk untuk digunakan orang OKU. Tapi kebanyakan orang kita ni suka parking kat kawasan tu. Jadi orang OKU dia macam tak tahu nak jalan tu macam mana. Jadi bagi saya lah, keperhatian kita terhadap OKU ni masih lagi kurang lah. Itu je. Okey, terima kasih bang. Jadi sekarang kita akan pergi ke mangsa yang kedua. Jom. Assalamualaikum bang. Hari ni saya nak tanya, boleh tak kalau saya nak tanya abang satu soalan? Saya nak tanya abang, pernah ke abang melihat golongan OKU ni dipinggirkan ataupun diorang ni tak diberi layanan yang adil? Boleh tak abang tolong jawab soalan saya bang? Pada pandangan saya, untuk masa kini masyarakat menyalahgunakan kelebihan yang disediakan oleh kerajaan. Sebagai contoh, tempat parking kereta OKU lah. Sebagai contoh di masjid. Itu saja. Okey, terima kasih banyak abang. Kita ambil gambar kan. Baik, kita dah jumpa mangsa yang seterusnya. Jom. Assalamualaikum Kak. Maaf ganggu, nak tanya sikit boleh tentang isu golongan OKU. Okey, soalan saya, apakah punca utama sikap acuh tak acuh masyarakat ni terhadap golongan OKU? Kak boleh kongsi sikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat saya, punca utama ialah kurangnya pendedahan terhadap dan kefahaman tentang golongan OKU.
Selain itu, wujudnya stigma yang menganggap golongan OKU ni sebagai beban, yang menyebabkan masyarakat ni dia macam masyarakat ni kurang mengambil berat dah, dan kurang empati terhadap mereka. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Maaf ganggu. Kita jumpa mangsa yang seterusnya. Jom kita tanya dah. Assalamualaikum bang. Salam. Abang tengah buat apa Dapat ikan tak? Dapat ada kecil. Oh. Kalau saya nak tanya satu soalan boleh abang? Apa dia? Soalan dia berbunyi, adakah golongan OKU wajar diberi peluang pekerjaan sama rata? Apa ni, orang OKU perlulah kita memberi peluang peluang pekerjaan tu secara serata dengan orang-orang yang biasa. Kerana kita perlu kesiankan mereka, jika kita tidak memberi peluang yang sama rata terhadap orang OKU, nanti dia nak kerja apa, dia nak makan apa, dengan dia ada pekerjaan, dia tak ada sumber duit. Jadi macam itulah, jadi kita kesian lah macam mana dia nak hidup pada masa akan datang. Okey, terima kasih bang atas jawapannya. Terima kasih. Terima kasih. Boleh nama macam Ya, boleh sila. Jom masa seterusnya. Assalamualaikum kak. Akak free tak? Nak tanya soalan boleh? Sebelum tu nama kak apa? Atika. Soalan dia berbunyi, apakah nilai dan sikap yang perlu ada dalam setiap diri masyarakat apabila berinteraksi dengan golongan OKU? Nilai dan sikap apabila berinteraksi dengan golongan OKU. Bagi saya, kita perlu ada sifat hormat, rendah diri, empati. Macam kita kena letakkan diri kita dekat tempat orang tu, supaya bila kita bercakap dengan dia, tak ada rasa macam intonasi yang membuatkan dia rasa rendah diri ke macam kedirinya diri aku macam tu. So physical kan. Terima kasih kak. Jom kita ke mangsa yang terakhir. Kak. Assalamualaikum kak. Kak nama apa? Nama saya Hawa. Kak buat apa kat sini? Saya nak pergi kat atas situ, nak jalan-jalan. Oh ya ke? Kami ada soalan untuk kak. Apakah tindakan kecil yang boleh kita lakukan untuk membantu golongan OKU? Pada pandang saya, kita boleh tambahkan tempat parking untuk bantu orang OKU. Okey, masih kak ada? Dah sampai penghujung lah. Okay, so golongan OKU ni bukanlah sahaja perlu dikasihani, tapi perlu dihormati dan dilayani dengan adil. Maka kita sebagai masyarakat perlulah memainkan peranan penting demi kesejahteraan. Weh, masuk. Tunggu apa lagi? Masuk. Okay. Watching.